Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Nasir Haji Muhammad Yusof, bapa Kampung Cengkau, bapa Paduka Lela Maharaja. Yalah, kita ni bawah daripada Yang Terhormat Mulia Undang kan. Sekiranya pihak undang beri sokongan terhadap itu, jadi kita sebagai orang bawah dia ikut je lah kan. Dan kita pandang tak ada pula salah je kan? Pandangan saya lah kan. Kenapa pula mesti nak kata orang dia dah pegang jawatan, kenapa mesti nak diturunkan pula kan. ha. Jadi saya rasa perkara ni tak semestinya berlaku kan. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, kita mengikut kita dah dapat yang undang kita kan. Jadi undang kita dah diterima oleh Tengku Muflis kan. Jadi kita pun sama lah sekali kan. Ya. Yalah, saya hari itu bila dapat lepas saya tengok perkembangan bahawa Yang Mulia Datuk Rahim ni dia dijatuhkan dan diakui yang Datuk Haji Hassan ni telah diterima kan. Dia menghadap oleh Tengku Muflis dengan undang ulak Sungai Ujong kan. Jadi alhamdulillah lah kan, tak salah. Sedang pun saya rasa tak ada masalah lagi. Pada saya lah, pada pandangan saya. Harapan tu benda ni biar berterusan, kekal kan. Adat tu. Sebenarnya yang telah yang telah satu orang Haji Hassan yang Terhormat Mulia Undang telah menerima dan sekarang sudah 7 bapa sudah mengaku kemerdekaan. Jadi besar waris pun macam tu juga di tiap kampung harapan ni. Saya rasa tak ada masalah. Yalah, kan budaya pasal apa kan. Macam Ibu Soko, saya rasa Ibu Soko kira tinggal 1 kampung, 2 kampung ni lagi yang tidak kampung. Yang lain semua Ibu Soko alhamdulillah kan. Dalam setiap kali pembulatan di rumah Yang Terhormat Mulia, alhamdulillah bersatu kita. Tak ada kata orang apa yang kita bincang sesama bapa kita bincang apa semua tu, kata orang tak ada masalah. Nak kita petikaikan lagi kan. Jadi alhamdulillah minta begitulah. Moga Allah berkati apa yang usaha kita kan. Yang benar tetap pada yang benar.